Nama saya Nur Izzati Farhana binti Muhammad Azman, nombor metrik 299983. Pengenalan dan latar belakang wilayah Pantai Timur. Pembangunan wilayah bermaksud usaha merapatkan jurang antara kawasan maju dan kurang membangun melalui peningkatan taraf ekonomi, sosial dan infrastruktur. Wilayah Pantai Timur merangkumi negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan daerah Mersing di Johor. Kawasan ini kaya dengan sumber asli tetapi berdepan dengan kadar miskin dan pengangguran yang tinggi serta kekurangan infrastruktur. Bagi mengatasi jurang ini, kerajaan menubuhkan wilayah ekonomi Pantai Timur pada tahun 2007 di bawah rancangan Malaysia ke-9. ACER memfokuskan kepada sektor utama seperti pelancongan, pertanian model, industri halal, minyak dan gas serta pembuatan. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti Lebuh Raya Pantai Timur (LPT), Pelabuhan Kuantan dan laluan rel Pantai Timur (ECRL) dilaksanakan. Di samping itu, program pembangunan modal insan seperti Empower ACER dan Entrepreneur ACER. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Najib binti Muhammad Zahir. Nama metrik 299866. Okey, seterusnya saya akan membentangkan topik 2.0 iaitu perbandingan antara di negeri wilayah Pantai Timur dan wilayah lain di Malaysia. Aspek ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan kadar kemiskinan. Okey, yang pertama kita lihat dari segi ekonomi. Negeri-negeri di Pantai Timur seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang masih ketinggalan berbanding negeri-negeri di Pantai Barat. Keluaran dalam negara kasar KDNK per kapita Kelantan hanya sekitar 15,000 berbanding 58,000 di Selangor. Ini menunjukkan jurang produktiviti yang besar. Pantai Timur lebih bergantung kepada sektor tradisional seperti pertanian, perindustrian, manakala Pantai Barat dipacu industri berteknologi tinggi dan pelaburan asing. Okey, kita masuk yang kedua iaitu dari sudut infrastruktur. Kita dapat lihat perbezaan yang ketara. Contohnya di Pantai Timur, jaringan jalan raya dan pengangkutan awam masih terhad. Liputan internet juga perlahan terutamanya di luar bandar. Sebaliknya, melengkapi lebuh raya bertingkat, LRT, MRT serta pelabuhan bertaraf antarabangsa. Okey, kita masuk yang ketiga iaitu dari segi pendidikan. Okey, pencapaian akademik di Pantai Timur masih rendah, bilangan universiti utama juga terhad. Ini mendorong perhijrahan belia ke negeri-negeri seperti Selangor dan Pulau Pinang untuk melanjutkan pelajaran dan mencari kerja sekaligus menyebabkan ketirisan bakat. Okey, akhir sekali kita lihat kepada kadar kemiskinan yang jauh lebih tinggi di Pantai Timur, khususnya di Kelantan yang mencatat 12.4% berbanding hanya 1.2% di Selangor. Ini berpunca daripada kekurangan peluang pekerjaan dan kekangan kemudahan asas. Next, kita masuk kepada 3.0 iaitu ketidakseimbangan antara negeri di wilayah Pantai Timur. Walaupun Kelantan, Terengganu dan Pahang sering dilihat sebagai satu blok, realitinya terdapat ketidakseimbangan antara negeri-negeri di Pantai Timur. Sebagai contoh, Kelantan masih paling ketinggalan dengan KDNK per kapita hanya 15,000, jauh di belakang Terengganu dan Pahang. Ekonomi Kelantan masih bergantung kepada pertanian kecil dan sektor informal yang menyebabkan kadar kemiskinan tertinggi di Semenanjung iaitu 12.4%. Sebaliknya, kita lihat Terengganu dan Pahang menerima manfaat besar daripada hasil sumber asli seperti minyak, gas dan pembalakan. Pahang juga menarik pelaburan asing menerusi kawasan perindustrian seperti MCKIP. Dari segi infrastruktur, Kelantan masih kekurangan jalan raya moden dan internet pantas. Manakala Terengganu dan Pahang menikmati pembangunan seperti ECRL dan LPT. Justeru inisiatif pembangunan bersasar perlu dilaksanakan segera agar setiap negeri dibangunkan mengikut potensi masing-masing dan tiada yang terus tertinggal dalam arus kemajuan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amira Syafiqah binti Azmi, nombor metrik 300021. Bahagian seterusnya adalah pembangunan infrastruktur dan ketersambungan wilayah di Pantai Timur Malaysia. Pembangunan infrastruktur di Pantai Timur telah menjadi pemakin kepada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup penduduk.
Antara projek utama ialah laluan rel Pantai Timur (ECRL) yang menghubungkan Pelabuhan Kelang dan Kota Baru sejauh 640 km. Ia dijangka memendekkan masa perjalanan kepada hanya 4 jam sekaligus meningkatkan mobiliti dan menggalakkan ekonomi sepanjang laluan. Selain itu, Lebuhraya Pantai Timur (LPT) juga memainkan peranan penting dalam ketersambungan wilayah. LPT fasa 1 dan 2 mencatat penggunaan tinggi terutamanya musim perayaan. Dalam sektor logistik, Pelabuhan Kuantan telah diperluas dengan pembinaan terminal air dalam baru. Ia kini mampu menampung kapal besar dan menjadi hub perdagangan serantau sekaligus meningkatkan ekspor dan daya saing industri tempatan. Bagi sektor udara pula, lapangan terbang Sultan Ismail Petra di Kota Baru sedang dinaik taraf untuk menampung pesawat lebih besar. Jumlah penumpang meningkat lebih 15% pada tahun 2023, menunjukkan keperluan terhadap kemudahan penerbangan yang lebih baik. Pembangunan turut merangkumi infrastruktur digital. Melalui inisiatif Jendela, kawasan luar bandar kini menikmati internet yang lebih stabil. Liputan 4G mencapai 96.9 dan ini membuka ruang kepada ekonomi digital, pendidikan dalam talian dan peningkatan produktiviti usahawan kecil. Bahagian yang seterusnya ialah kesan ketidakseimbangan wilayah di Pantai Timur Malaysia. Ketidakseimbangan ini memberi kesan besar kepada negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang. Pertama sekali, ia menyebabkan jurang pendapatan yang ketara. Sebagai contoh, purata pendapatan isi rumah di Kelantan hanya RM4,030 berbanding RM9,430 di Selangor. Ini menunjukkan ekonomi Pantai Timur jauh ketinggalan. Kesan kedua ialah migrasi anak muda ke negeri-negeri Pantai Barat untuk mencari pendidikan dan pekerjaan. Akibatnya, negeri Pantai Timur kehilangan tenaga kerja produktif yang menjejaskan sektor utama seperti pertanian dan perusahaan kecil. Ketiga, ketidakseimbangan ini turut menjejaskan akses kepada kemudahan asas. Liputan internet, perkhidmatan kesihatan, pendidikan, pengangkutan masih belum setaraf dengan negeri-negeri maju. Contohnya, liputan 4G di kawasan Pantai Timur sebelum program Jendela berada di bawah 85%. Akhir sekali, daya saing wilayah juga terjejas. Kekurangan pelaburan dan infrastruktur menyebabkan sukar untuk menarik pelabur dan membangunkan industri bernilai tinggi. Seterusnya, dasar dan usaha pembangunan wilayah di Pantai Timur. Plan Indo-Asia 2.0 2018 hingga 2025 merupakan strategi utama pembangunan wilayah ini yang memberi tumpuan kepada 5 sektor utama, iaitu pelancongan, pembuatan, pertanian moden, pendidikan serta minyak dan gas. Kerajaan turut menyediakan pelbagai inisiatif pelaburan seperti pengecualian cukai dan sokongan infrastruktur untuk menarik pelaburan. Pembangunan modal insan turut ditekankan melalui program Empower Asia yang memberi latihan kemahiran kepada golongan B40 dan entrepreneur Asia untuk pembangunan usahawan luar bandar. Projek fizikal utama seperti LPT1 dan LPT2, Pelabuhan Kuantan, Pelabuhan Kemaman dan naik taraf lapangan terbang dilaksanakan untuk meningkatkan keterhubungan dan pertumbuhan industri. Pendekatan pembangunan ini bersifat inklusif dengan memberi tumpuan kepada komuniti luar bandar, golongan terpinggir selaras dengan wawasan kemakmuran bersama 2030. Rumusan. Ketidakseimbangan pembangunan di wilayah Pantai Timur masih ketara terutamanya dari segi aspek ekonomi, infrastruktur dan pendidikan jika dibandingkan dengan wilayah lain seperti Lembah Kelang. Namun begitu, pelaksanaan Asia dan dasar-dasar berkaitan telah menunjukkan perkembangan positif dalam merangsang pembangunan wilayah ini. Kejayaan jangka panjang bergantung kepada pelaksanaan dasar yang konsisten, kerjasama pelbagai pihak dan pemantauan berterusan. Pembangunan wilayah Pantai Timur bukan sahaja penting untuk meningkatkan taraf hidup penduduk setempat tetapi juga memainkan peranan besar dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang dan inklusif di peringkat nasional.